Selepas beberapa bulan dibesarkan dengan gua, Donald mula menunjukkan perubahan yang sangat membimbangkan. Dia berhenti bercakap. Dia tak merengek macam budak lain. Sebaliknya dia mengeluarkan bunyi grunting, iaitu bunyi yang sama macam cimpansi bila nak sesuatu. Dia mula tiru gua, bukan sekadar dari suara, tapi juga dari cara makan, cara bermain dan cara berinteraksi. Masa tu, ibu bapa dia, dua orang ahli psikologi, baru sedar mereka dah tersilap langkah. Mereka fikir mereka sedang uji perkembangan seekor haiwan, tapi tanpa sedar mereka sedang hilangkan jati diri anak mereka sendiri. Eksperimen dihentikan serta-merta lebih awal daripada yang dirancang. Gua dihantar balik ke pusat primat dan tak lama lepas tu, Gua meninggal dunia akibat pneumonia. Donald pula dibesarkan semula dalam dunia normal, tapi hakikatnya jiwa dia dah rosak dalam diam. Dia membesar jadi orang yang berjaya, masuk universiti, jadi doktor, bantu orang, tapi dalam diri dia kosong. Pada umur 43 tahun, Donald tamatkan hidup dia sendiri, diam-diam. Kadang kita tengok orang nampak okey, nampak berjaya, nampak kuat, tapi kita tak tahu sejak bila dia dah hilang arah.